Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, Aku tahu. Cik nak ketawa lagi ya? Ke di sana kasadonyo, ambo kini berada di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Malaysia lagi, Cik. Ya, Malaysia. Malaysia kan? Ah, ambo Handika Bakri ingin baca cerita-cerita Temu Bahasa Ramah, Malaysia. bahasa Malaysia ya? Ya, bahasa Malaysia. Temu Ramah kan? Tengah ramah. Ada juga orang cakap borak kan, borak Ya, sikit ya, kan? ya. Ah, seketik cerita sama Pak Cik Ali. Pak Cik Jeffrey. Pak Cik Jeffrey. Ah, orang biasa panggil Cik Pak Cik Ali. Kenapa tu? Ya, Nama lah. Cik Ya, nama sebenarnya Jeffrey. Jeffrey. Ya, Jeffrey bin Jeffrey bin Ismail. Jeffrey bin Ismail. Ya, Kenapa orang orang ramai panggil Cik Pak Cik Ali? Siapa panggil Cik Pak Cik Ali? itu nama glamour. Itu nama glamour. Orang panggil hari-hari tak? Ya, Ah, Pak Cik Ali Korun sana, orang Malaysia, ya, ya. Kampung ke mana Cik? Kampung Al-Ustaz Kedah. Kedah. Ya, Tapi sekarang duduk kat duduk kat Negeri Sembilan lah. Penting Negeri Sembilan. Beting Negeri Sembilan. Jadi ambo lebih kurang baru kenal sama Pak Cik Ali ko. Kita baru kenal berapa bulan Cik? 2 bulan. Baru 2 bulan tak? Ya, 2 bulan. Selepas saya balik kampung itu lagi tak? ya. Jadi waktu tu petang awak ambo balik dari kampung dari Payakumbuh. Kini balik ke Malaysia balik Ya. serabok sama Pak Cik Ali. Jadi ingin cerita-cerita saketek apa nan ingin kamu tanya atau Malaysia Ya. Indonesia ingin baca cerita borak lah borak Borak sikit lah, Cik. ya. Saya nak tanya Cik. Ya, tanya. Ah, kalau makanan Cik, kalau Makanan makanan hari-hari kalau orang sini kalau nak sarapan biasanya dia nak makan apa Cik? Dia nak cari apa? nasi lemak. Oh, nasi lemak, Ya, nasi lemak, mi, bihun. bihun. Kalau mie dengan bihun kat kampung saya ada. Ya. Tapi nasi lemak pun kat kampung saya tak ada. Nasi lemak tu bolehlah Cik bagi tahu apa nasi lemak tu. Dia nasi lemak tu apa? Ya. Nasi lemak tu buat daripada santan. Nasi tu Mula basuh beras, aha. lepas basuh beras, masukkan santan dalam beras, Mhm. letak ke atas, masukkan santan ke dalam beras. Mhm. Beras kan masuk dalam periuk lah. Jadi beras dengan santan tu sekali dengan masukkan Sekali. periuk lah. Ya, Ha. letak ke atas dapur, masuklah daun panas sedikit. Dia kena bubuh daun panas sikit lah. Ya, Macam tu. bau nasi lemak. Oh, nasi lemak. Hmm. Tapi nak beri sedap lagi, Mhm. bungkus dengan daun pisang. Kalau kita nak bungkus daun pisang, dia lagi sedap ke? Ya, Hmm. daun Tu- pisang kena layur dulu. Lepas layur tu baru boleh bungkus. Kalau tak layu dia tak boleh bungkus, dia Ya. terkoyak je lah. Okey cik. Ah, kampung kat Kedah. Tak kena. Kat Kedah. Mula datang kat Negeri Sembilan ni dah berapa lama cik? Pada tahun berapa? Pada tahun 1987. 1987, dah lama juga tak? Ya lah. Mula sampai kat Negeri Sembilan ni duduk kat mana cik? Duduk kat Pahang. Duduk kat Pahang. Pahang ke mana tu? Kemayan. 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 Kemayan Estate. Cik, saya nak tanya cik lagi ni. Ya, tanya. Macam cik ada hobi nyanyi kan? Tahu tak apa lagu kesukaan cik? Lagu kesukaan Pak Cik. Aha. Lagu
Malaysia kan lagu Indon. Mana-mana lah, lagu Malaysia ke, lagu Indonesia ke, macam tu lah, mana-mana lah. Lebih suka lagu Malaysia ke Indonesia? Campuran. Campur-campur. Campur-campur. Indonesia pun ada, Malaysia pun ada. Indonesia suka, Malaysia pun suka juga. Ya, Ah, dua-dua suka. Dua-dua suka. Sebab bahasa dia apa yang bersama tak? Ya. Okey, cik. Kalau lagu Malaysia, Hmm? kalau lagu Malaysia cukup sampai di sini sayang. Dilirikkan oleh A. Ramli. Di Ramli. Ya, dari Singapura. Ini dari Singapura. Ya, A. Ramli dari Singapura. Di Ramli dari Singapura. Kalau P Ramli, A. Ramli orang sini lah. Orang sini kan? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur punya kan? Ya. Kalau itu saya tahu. Sekarang saya nak tanya cik. Apa pandangan acik nak tengok orang Indonesia? Saya kan orang Indonesia. Ya. Kat kampung saya orang ada berfikir lah Iyalah. kalau orang Malaysia tu benci dengan orang Indonesia macam tu. Acik sebagai orang Malaysia benci tak tengok muka saya ni? Tak benci, lagi suka. Saya handsome kan? Handsome. Awet Awet pun suka. awet pun suka? Ya. Awet. Jadi awet ko sana. Awet ko bahasa apa? Bahasa Malaysianya awet. Kalau di bahasa awak Awet pun Cewek. boleh. Makwa pun boleh. makwa pun boleh. Acik nak cari awet. Tak ada bini ke? Dah puas. Dah puas. Dah 3 bini dah puas. Dah 3 bini? Ya. Sekarang pun dah 3 bini? Ya. Ayo, orang mana-mana ya, cik? Pertama, Sik Kedah. Kedah. Yang kedua, Orang mana? orang Johor. Johor lah. Ya. Yang ketiga, orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. Ya. Last orang Negeri Sembilan lah. Ya. Jadi dun sana dah ada dan sehebat acik ko lah. Acik ko lah tua-tua mereka lah 3 bini ya. Orang Kedah, orang Johor, Ya. Negeri last Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Jadi acik tak nak cari bini lagi ke? Tak nak lagi. Kenapa lah? Dah puas dah. Dah puas lah? Ya. Okey dah. Macam mana biji pertama, macam mana rasa biji pertama, yang mana rasa bini kedua, yang ketiga. Dia beza-beza rasa lah. Biasa, beza rasa. Bini pertama Yang paling istimewa, Johor. Johor. Ya. Payah sedap lah. Sedap. Bini pertama, bini kedua, bini ketiga tu beda rasa di sana. Iko testimoni awak sama Pak Cik hanya gurauan saja, Ya. hanya bercanda, gurauan. Itu saya di sana ya. Jangan diambil apa? Jangan diambil serius. Cik, kalau Acik dengar orang Minang cakap, faham tak? Orang Minang dengan orang Minang dia borak lah. Minang dua bahasa. Minang Negeri Sembilan pun ada. Minang Indun pun ada. Di sana. Minangkabau, suku Minangkabau indak semata-mata ada di Indonesia saja di sana. Suku Minangkabau ada di Indonesia, iaitu ada di Sumatera Barat, Indonesia. Yang kedua ada di Negeri Sembilan, Minangkabau Negeri Sembilan yang ada di Malaysia. Betul tak, Cik? Ya. Jadi kami baca cerita ko seketik banyaknya ada memakai bahasa Minang Negeri Sembilan. Kalau Negeri Sembilan disebutkan jang, apa kono jang, itu Negeri Sembilan. Makna dia? Apa kono jang tu? Makna dia apa tu? Kalau apalah kono jang, itulah kan ada lagu kan? ada lagu ke? Ada lagu.
Tu lagu daripada Negeri Sembilan kan? Negeri Sembilan. Dia sebenarnya sana. Apa kono jam menung ajo awak temonang tua belako. Itu Negeri Sembilan. Itu Negeri Sembilan. Iyo. Tu lagu Negeri Sembilan di sana. Sebenarnya giko di sana. Banyak persamaan kosakata bahasa Minang yang ada di Indonesia sama Minang yang ada di Negeri Sembilan di sana, Minang yang ada di Malaysia. Banyak persamaan kata yang mirip, tetapi logat tak sama leh. Dia punya lagu tak sama. Lirik dia tak sama. Lirik tak sama je. Ya. Sini kalau apa dah? Kata-kata dia tu. Seri kata dia tu. Ya. Banyak kemiripan dia kan? Ya. Tapi logat dia tak sama. Logat dia tak sama. Dia tak sama. Kalau sini banyak kat Melayu je. Malaysia cakap lirik tak sama. Lirik tak sama. Ya. Baru itu di sana. Sebenarnya Minangkabau ko luas kan cik? Ya. Ada kat Indonesia, ada kat Negeri Sembilan Malaysia. Tapi sebenarnya kita ko sarumpun. Sarumpun. Indonesia, Malaysia, serumpun di sana. Jadi cik. Jadi macam Malaysia kata sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Ya. Indonesia dengan Malaysia lah. Ya. Sehati sejiwa. Jadi di sana. Begitupun lah ada kemiripan dari segi kata-kata, kosakata yang ada di Minangkabau Indonesia dengan Minangkabau yang ada di Malaysia, di Negeri Sembilan. Ya. Kosakatanya ada yang mirip. Begitupun sama apanya namanya? Budaya, cik. Budaya. Makanan kan? Makanan ada kemiripan kan? Macam rendang, ketupat. Dodol. Dodol pun sama ada tak? Ada. Wajib pun ada. Ada. Kalau yang paling istimewa dodol lah. Dodol wajib. Itu yang paling istimewa. Maknanya kalau kita dah sampai hari raya Aidilfitri atau Aidilha kan? Ya. Wajib sama apa tu? Wajib dengan dodol tu ada tu lah. Ketupat rendang. Memang ada. Tapi sini cik, saya dah tengok kan. Kalau sini kalau dah masuk bulan puasa, ya, atau dah dekat dengan raya lagi lah. Orang dekat jalan-jalan ni banyak ramai orang apa cik nak jual lemang. Lemang ada. Lemang, rendang. Lemang tu orang makan dia pakai apa je? Orang makan rendang tu pakai apa? Pakai apa ke? Pakai santan ke? Pakai santan lah. Tapi masak dalam buluh. Memang. Kalau kan dia dah masak kan? Kalau ambilkan satu buluh. Masukkan daun pisang. Masuk santan, masuk beras, masuk santan, masuk beras. Agak dalam masuk gitu lah. Lepas tu bakar lah. Yalah. Kalau nanti dia dah dah masak, dia makan pakai apa? Pakai lemang saja ke atau ada campur-campur yang lain? Colek dengan colek dengan rendang lah. Rendang ayam ataupun rendang daging. Mana ada lemang kat Malaysia ni orang makan pakai rendang. Ya. Pakai rendang daging ke rendang ayam macam tu lah. Beda di sana. Kalau di tempat awak lemang kalau itu dimakan pakai lamang tapai kan? Lamang tapai kat Indonesia orang memakan lemang tu kat Minang khususnya dia cik. Lemang tu dimakan pakai tapai. Kat sini orang makan pakai rendang. Lemang dua jenis. Ada pulut putih, ada beras pulut putih, ada beras pulut merah, pulut hitam. Dua jenis. Macam tu. Jadi kalau di sana kalau lemang di Minang Sumatera Barat, Minang tu dimakan lemang tu dimakan pakai lamang tapai kan biasanya ada ketika bulan puasa di pasar-pasar, di bazar Ramadan biasanya banyak kita jumpai kan di sana. Tapi kalau yang ada di Malaysia kok lamang dimakan pakai rendang daging, kalau nak makan pakai rendang ayam. Tidak pun sama serunding. Apa? Serunding. Serunding tu apa? Serunding
ayam juga. Serunding. Buat daripada ayam juga. Dia dibuat daripada ayam. Dia macam mana? Rupa dia lah. Rupa dia serui, jadi macam inti kelapa. Ah, macam bubuk lah kan? Ya, ya, ya. Macam tu. Itu katakan serunding. Serunding. Ya. Kat sini orang panggil serunding lah. Ya, kat Malaysia panggil serunding. Cik, kat Malaysia ni kan banyak suku bangsa kan? Ya. Ada India. Ada India, ada Cina, Ah, ada Melayu. ada Melayu. Berbagai macam suku bangsa kan? Ya. Ada daripada kulit hitam. Macam ni. Kulit kelabu, kulit coklat. Saya kulit apa ni? Itu kulit hitam manis. Hitam manis. Ya. Saya pun juga manis kan? Ya, manis. Banyak handsome kan? So, Gurauan sana. Cik, last soalan terakhir. ya. Acik dah ada pergi ke Indonesia ke belum? Atau Minang? Belum, Belum pernah. belum. Andai kata kalau ada masa-masa nak boleh Acik boleh nak pergi ke Indonesia lah, Ya. atau nak pergi ke Minangkabau atau ke Kampung Seh, Payakumbuh, Sumatera Barat. Acik nak pergi tak? Kalau ada masa lah, Acik boleh pergi. Acik nak pergi atau tak? Kalau sampai hajat boleh. Kalau Acik sampai ke sana, Acik nak cari apa dulu? Belum tahu. Belum tahu. Cari awet lah. Pandai Acik. Pandai. Jadi di sana, yang jomblo, mana sebayu-bayu awak umur 22 tahun yang ndak ada ceweknya, madulah sama Acik ko. Iya. Acik ko inyo lah berapa umur Cik? Ya, Acik umur dah berapa? 45. Acik ni umur dia dah 45, bini dah 3, tapi kerja nak teruk. Nampak lah macam ni kerja teruk. tapi Mudah- dia nak tambah bini lagi, nak cari awet ke Indonesia. Nak lagi Cik? Nah, Okey Cik. 3 tak puas lagi. 3 tak puas ah? Ya. Mesti nak cari satu Nak- lagi ah? Satu lagi berempat. Tan Sri P. Ramlee berempat. Piramli 4 pada orang. Acik nak lebih. Silap cakap. Tan Sri Yalah, Tan Sri P. Ramlee lah. Tan Sri P. Ramlee berempat. Tan Sri Piramli ke? Tan Sri Piramli. Syai. Tan Sri dia P. Ramlee lah. A. Ramlee kalau A. Ramlee Kuala Lumpur. kalau A. Ramlee mana? Mana? Dia ada A. Ramlee. Dah silap cakap. A. Ramlee pun dah 4 bini. 8 yang ya di sana, 8 yang 2 ya. beradik. A. Ramlee abang. Ramli abang. Yo. Adik dia P Ramli. Yo. Saya ni Saya ni Saya ni siapa? Saya ni siapa? Saya ni orang Minang. Acik ni Acik ni orang Kedah. orang Kedah, Ya. Melayu punya lah. Ya, Melayu Ah. asli. Minang dengan Melayu. Ya. Salam dah dulu. Okey di sana. Terima kasih banyak kepada ambo ucapkan kepada Cik Ali, Cik Jeffrey. Iyalah. Lah nama baca itu Tak cerita. apalah nama glamour Ali lah. Ali lah tak apa kan? Iyalah. Acik tak marah kan? Tak. Alhamdulillah. Itulah Dah tua marah apa. Ni cuma kita gurau aja. Gurau je. Saya nak tanya-tanya saja, nak tanya dengan Acik kan? Ya. Ikutlah cari. Macam soal nak cari pun cuma gurau saja, bukan betul-betul. Memanglah. Acik semangat ada di sana. Awak bila awak akan mengecek dipotong antara gitu. Ni Cik, Ya. jempol buat Cik. Okey. Okey. Itulah gurauan kami. Bagara-gara kami di waktu sore hari ko di sana. Petang hari je ya. Ya. Petang hari. Kalau orang Siko cakap petang hari di sana. Mengecek petang hari. Petang hari. Jadi terima kasih banyak buat di sana yang Allah menonton.
video borak-borak kami, Borak Malaysia. borak-borak Malaysia, Ya. bersama dengan Pak Cik Ali. Ustaz Ali. Ustaz Ali ya? Ya. Ustaz Tak Ali. tengok kau songkok atas kepala. Pandai pun. Okey. Terima kasih banyak di sana. Sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan vlog kami ko bisa menghibur di sana. Bisa diambil faedah sikit-sikit, tapi walaupun banyak miss-missnya, hanya sekedar gurau-gurauan saja, nak rekam-rekam iko. Itulah ingin menyampaikan ke sana. Baso Minangkabau tidak hanya ada di Indonesia Sumatera Barat saja, tetapi ada di Malaysia, tapeknya di Negeri Sembilan. Dan ambo kini ada di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Malaysia. Okey. Terima kasih banyak di sana. Terima kasih banyak, Cik. Ya, sama-sama. Sampai jumpa Assalamualaikum. sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.